Ujian psikometrik penolong penguasa penjara KA5 dah keluar. Kalau anda salah seorang yang dipanggil, tahniah dahulu. Tapi jangan ambil mudah. Ramai calon terperangkap dekat bahagian ni. Ujian ini dijalankan pada 23 Oktober 2025 dari 9 pagi hingga 5 petang. Tempoh menjawab 1 jam 30 minit. Dan tengok ni, kekosongan cuma 11 jawatan tapi simpanan 100 orang. Maknanya saingan sangat sengit. Untuk jawatan penolong penguasa penjara, ujian psikometrik ni biasanya nak nilai integriti dan disiplin diri, ketegasan dan tanggungjawab, kematangan emosi dan kawalan diri, kerjasama dan kepimpinan. Kalau anda jenis cepat panik, susah kawal marah atau tak tetap pendirian, memang ujian ni akan baca benda tu. Contoh soalan, cuba tengok ni. Saya akan menegur rakan setugas yang bersikap sambil lewa ketika bertugas. Jawapan yang cenderung ke arah integriti dan tanggungjawab tinggi lebih sesuai untuk calon KA5. Atau contoh lain, saya mudah hilang sabar apabila berdepan dengan orang yang degil. Kalau anda pilih setuju, itu mungkin beri isyarat anda kurang kawalan emosi. Hati-hati. Beberapa tips penting, jangan cuba tipu sistem. Jawab dengan konsisten dan jujur. Faham nilai yang SPA cari seperti disiplin, ketegasan, integriti dan tanggungjawab. Elakkan jawapan ekstrim yang nampak tak seimbang. Paling penting, buat latihan awal. Bila dah biasa dengan corak soalan, anda akan lebih tenang menjawab. Kalau anda nak berlatih dengan rujukan lengkap, ada nota, contoh soalan dan huraian jawapan, saya sangat sarankan guna rujukan psikometrik Tim Info Kejaya. Ramai calon berjaya lulus sebab rujukan ni memang bantu anda faham cara jawab soalan psikometrik SPA. Nak dapatkan, klik link di bio sekarang atau DM Cik Su. Jangan tunggu last minute sebab tempat kosong cuma 11 je kali ni. Kepada semua calon KA5, semoga berjaya.